Dan ini terletak di antara jalan Tabung Haji Kota Bahagia ke Simpang Melati. Tengok ni. Pada JKR Negeri Pahang. Dah sampai ke tepi jalan dah roboh ni. Cuma menahan tutupi dengan plastik. Ini nak tunggu lori terpukang dalam ni ke? Baru nak repair. Dah ada kemalangan yang teruk. Lori terhemban ke bawah ni. Baru nak repair. Tengok ni. Sini jalan ni selalu dilalui oleh kenderaan yang cukup berat. Lori-lori buah sawit. Kalau malam ni kawasan ni memang kena ni. Kalau bagi yang tak biasa. Lalu jalan ni malam memang kena. Sini. Nampak ni. Tengok. Dah mula runtuh dah ni. Kan. Ni. Kita minta kerajaan Pahang cepat perbaiki jalan ni. Kan. Ini memang bahaya. Memang cukup-cukup membahayakan pengguna-pengguna jalan raya. Kita mohonlah. Kan. Pada JKR Negeri Pahang. Roadcare ke siapa ke. Perbaiki kawasan ini cepat. Jangan sampai ada yang jatuh lori ataupun trailer ke bawah ni. Bila jatuh ke bawah ni 30 kaki ke bawah ke 40 kaki ke bawah ni baru nak repair. Kan? Ini cukup bahaya. Harap maklum.